Pada tahun 2018, Bank Negara Malaysia tengah mengeluarkan secara rasmi satu guideline yang dipanggil living wage, iaitu melihat kepada berapakah pendapatan yang diperlukan oleh seseorang individu untuk memastikan dia dapat hidup dengan selesa. Selesa ni mungkin ada shelter, food, clothing and basic and some boleh kata disposable income untuk entertainment contoh. This mark pada tahun 2018 ini adalah lebih kurang 2,700-2,800. Kalau kita benchmark ke inflation, nilai tu lebih kurang 3,100. Dengan kata lain, seorang graduan di Kuala Lumpur sekiranya gaji dia 3,100, secara teorinya dapat hidup dengan selesa. That's the theory. Okay. Kalau dia berumah tangga 4,500, dia naik sikit. That means dual income. Kalau dia berumah tangga dengan anak, dan dia akan naik lebih kurang 6,000 dan sebagainya. Dan kalau kita berbanding dengan negara Scandinavia, negara yang lebih socialist in nature, bagi mereka it is about dignity as well, right? You can enjoy, you can have your holidays, you can have your investments, you can have your savings, you can have pension, you have welfare state dan sebagainya. Tapi jangan lupa income tax tinggi, 45 to 55%. Jadi itulah juga persoalan lah yang akan timbul di sebalik perbincangan ini. Clearly ramai je ayah-ayah yang ada anak, ada bini tapi tak bergaji RM6,420 sebulan. So macam mana nak tutup jurang itu?